Today we are not going on an adventure, at least not the usual sort, but today we are going to a place to get an upgrade done for Shadow. Right. So let me preface by saying one of the most important aspects for preparedness, adventure, basically the gears that we carry or the equipment that we have is communications. So today we are going to upgrade the communications for Shadow. Okay, so you may have seen our videos where we've been using a ham radio, actually, handheld, a handy, or walkie-talkie, whatever you call it, for our radio communications. It works well, especially this particular model. This one is an upgraded model that gets close to 10 watts, so we can still receive, at least, even if we cannot transmit. It's high time for Shadow to get an upgrade, so we are going to install a mobile rig into my Land Cruiser Prado. We are now in Bandar Sarjana Putra, and specifically we're at so it's rather convenient for them to provide a dedicated parking for their customers, because they'll be installing it right here as well. So they provide mobile rigs and radio equipments, handies. They provide after sales service for your equipment, and also installation as well. So we believe Shadow is in good hands. Segala semua sistem ada lah. Daripada headchef, ni headchef radio. Ini kalau kita communicate nak keluar daripada dalam Malaysia pun boleh, keluar daripada Malaysia pun boleh. Ni kira orang kata kategori-kategori yang nak on air simplex point to point direct terus ke negara luar. Ni radio dia lah, termasuk dengan ini juga. Yang ni more in satellite radio lah. Satellite radio. Paling jauh dapat communicate mana bang secara simplex? Kalau simplex on air chef. Kalau chef, ni semua satu semua negara ni ada kat sini. Europe, US, mana lagi, Australia, Brazil. Kalau China ni semua dah kira dekat lah. Rusia. Ni radio yang ambil saya pakai lah. Yang ni on air biasa kan, yang macam dalam kereta tu, base station. Cakap kat kita. Yang ni digital mode lah, boleh dengar. Yang ni tengah cakap Argentina. Argentina tengah cakap. I'm seeing in your workroom. Thank you very much for the welcome to this hobby. I must say my grandfather and you for Oscar was ham radio as well as father. Sistem gateway ni semua ni, sistem kat sini dalam dengan radio kita boleh message, kita boleh WhatsApp, dan juga kita boleh email pun tanpa ada internet. Jadi tak semestinya jalan juga barang kita je kita buat servis. Daripada tempat lain pun, kalau ada orang hantar repair rosak ataupun buat servis pun kita buat. Tak semestinya perlu ambil barang daripada kita saja, tak. Itu workstation saya tu. Workstation dia gelap tu lah. Sorry. Tapi sepah lah workstation ni. Kita tak khusus pada satu brand, banyak brand. Contohnya kalau daripada China produk, ada TYT, ada Guangsheng, dan ada yang Zigu macam ni, Anytone, model macam ni, Anytone. Dan ada yang produk daripada Japan, contohnya macam Yaesu, Icom, Kenwood. Kita ada bawa masuk lah. Masuklah juga aksesori radio ni, daripada yang original Japan pun ada, yang aftermarket punya pun ada.
Yang menariknya, kita bukan sekadar jual produk, bukan ada radio station untuk time bencana ataupun kita time for hobby, kita nak operate time contest ataupun repair. Kita ada training center. Bila kita buat kelas dekat sini ya. Training berkaitan apa, berkaitan komunikasi, semua kita buat kat sini. So kita provide training juga. Kita ada instructor kita lah yang ajar berkaitan communication ni, baik dari segi nak ambil license amateur radio ataupun training-training berkaitan dengan teknikal radio komunikasi. Kita ada buat kat sini juga. Berapa orang dia max sekali satu session tu? 20 session. 20 maksimum 20. So, kalau kira major ni akan jadi 18 lah. 18 orang. Tapi sebenarnya kita boleh masuk 20. Pergi sampai ke arah ke mana? Nak pergi sampai ke sekadar main team 4x4 sahaja, ataupun nak pergi sampai lebih advance lagi ke arah ham radio, amateur radio ni dan sebagainya. Baru kita akan propose barang apa yang sesuai dan kena dengan bajet. Tapi kalau walaupun kena dengan bajet nak beli satu produk tu, tapi tak kena dengan penggunaan kita, dia akan jadi waste pula. Contohnya nak main sekarang untuk 4x4 tapi ambil ke radio yang macam ni, dan ada pun bajet macam ni, pun tak sesuai. Kalau untuk 4x4 untuk masuk hutan saja, kita lebih prefer lain punya kategori radio lah. Kalau nak plan nak ke arah ham radio, amateur radio, saya lebih prefer pada brand, bergantung pada tengok bajet tu yang sesuai. Ada setengah radio ni tu lah, daripada harga 3-400 tu kalau mobile, sampai ke harga belas ribu pun ada. Jadi contoh macam Kenwood tu dah mahal. Kenwood tu dalam 4,000 lebih. Kalau yang kategori macam ni pun 4,000 lebih. Ni 2 lebih. Yang ni lebih kurang 800 lebih. Yang ni 500 je, 500 lebih. So depend tengok. Tapi kalau sekat 4x4, jangan pandang itu. Ni kategori radio-radio yang premium lah. Cukup ambil yang arah kategori sini saja. Tapi kalau ada plan nak ke amateur radio dan ada bajetnya ekstra, ambil yang kategori sebelah sana. Tapi kalau ada bajetnya bawah daripada 1,000, ambil yang kategori belah sini lah. Tapi nanti satu masa tu, bila dah get involved dengan amateur radio ni, terjumpa, alamak boleh main ni pula, boleh main ni pula. Radio ni tak mampu dengan keupayaan spek untuk nak main penambahan tu. Jadi rugi lah. Mula start nak jual balik ataupun terpaksa beli lagi lain. So kita nak kena tanya dulu. Tak semestinya main radio ni kita kena main radio pegang PGT bercakap. Macam kategori saya main radio lain pula, kita banyak more in main dengan feature-feature lain. Contohnya macam APRS, ataupun main dengan mesh system, ataupun main dengan messaging, main data packet. Kita main macam tu. Jadi tak guna pun bercakap. Jadi kebanyakan tu yang kita nak faham jelaskan kat situ, main radio ni bukan sekadar asal main radio, on air bercakap. Maksudnya radio ni banyak kategori dia nak main. Contoh kat sini. Contohnya ni lah APRS. Tengok kat sini Kita main data macam ni. Semua nampak. Jadi kita tahu contohnya ni, akan ni HFO. Ni guna APRS Droid. Kalau guna tracker, sekejap saya tunjuk sekejap. Ni pun APRS Droid. APRS Droid. Mana lagi kenderaan lain yang bergerak. Okey, contoh macam ni. Nampak? 9 which itu X-ray Bravo Foxtrot. So kelajuan speed dia 115 km per hour. Kelajuan dia, kan? Bearing dia 185 degree lah, north. Altitude kawasan ni 45 meter ke arah laut. Dia gunakan bateri ni, 4.5 volt kuasa bateri dalam tracker tu. Okay, jadi dia ni datang daripada mana? Daripada sini, nampak line ni. Kita tahulah. So setiap point-point titik ni ada speed dia. Sini dia buat 93. So kita besarkan. Area sini dia buat 93 km per hour.
barang-barang radio yang ada kat sini ni kita dah test dengan kita punya equipment machine ni. Nanti SWR dia semua lah. SWR lain. SWR tu adalah antena. Antena, okay. Kita radio digital ni kita boleh check dia punya bit error rate. Okay. Dia punya bit error rate dia, berapa offset dia. Lepas tu kita boleh check dia punya accuracy punya frekuensi. Nanti kalau nak sebagai contoh, nanti kita boleh tunjuk lagi dengan mesin tu. Okay. Accuracy frekuensi, lepas tu actual power output keluar. Sometimes dia overclaim. Contoh macam radio ni, dia mention katalah 10 watt. Adakah betul mana 10 watt? Adakah betul radio tu 10 watt? So kita test dengan kita punya equipment ni. Dia keluar dia kalau 9 watt lebih, valid lah 10 watt kan? Ataupun 8 watt lebih, 9 watt, atau valid 10 watt. Kalau ada bajet, ambil model ni. Kalau bajetnya kurang, ambil model ni. Lain jangan pandang dah. Ambil ini boleh. Yang lain jangan pandang. Ini ataupun ini. Dua ni. The UHF and VHF lah. Dua band. Dua jenis, 3 jenis, 3 model. Yang ini original diamond lah. Ni daripada Japan punya antena. Tapi harga dia pun keras juga. Yang ini murah sikit. Yang tu murah sikit pun tak banyak juga murah dia ni. Yang ni Taiwan punya antena. Nagoya, Ori. Okay. So dia pun tuning semua nanti ni abang akan buat lah untuk. Ya, kita akan buat. Kita akan check. Masuklah kabel. Kabel tu ada banyak jenis juga. Ada yang kabel dia kena pasang sendiri. Dia datang gulung macam ni. Okay. So beli by loose lah. Ada yang kabel dah ready. Ikut meter Ikut meter dah ready siap konektor ni. Macam ni. Kalau yang ada yang kabel besar macam ni juga yang dah ready pun ada contoh. Banyak kualiti kabel ni. Jadi brand Diamond. Japan. Yang lain, okay, bracket pun daripada yang aluminium sampai ke besi pun ada. So ni semua kit dia lah ni, starter pack dia lah ni. Pack dia. Yang bracket ni, yang ni besi lah. Tapi sampai masa dia akan karat. Yang tak karat aluminium? Yang ini. Okay. Yang ini memang tak karat. Okay. Tapi harga dia pedih sikit lah harga dia. Tapi baloi lah. Tapi macam mana keadaan pun, bracket ni dia tak ada efek pada radio. Kalau lah bracket ni karat, dia akan efek pada rosak radio ke, tak ada. Yang boleh membuatkan rosak radio ni pemilihan antena. Antena kena betul, pemasangan kabel kena betul. Selebihnya tak perlu. So bracket ni subjektif. Ada duit nak ambil mahal, ambil. Kalau tak ada, ambil. Ada bajet, tak ada bajet, ambil yang murah pun boleh. Tapi antena jangan. Betul-betul kena pilih ikut spek yang kita nak pakai tu. Kalau tak, confirm lebu radio. And after consulting with Mr. Eddie, I decided to go for this kit. Here's the radio itself. Just a bracket to mount it on my hood. The cabling. And this is the antenna. Okay, dia. Ni bracket dekat sini kan. Okay. Macam mana bunyi tadi? Sap sini. Sap. Boleh ni. Sini duduknya. Oh, takut tak boleh engage ni. Oil. Kan? Kau tinggi? Sekejap. Kalau face split tercabut? Split cabut. Ya. Kalau hit panel tercabut. Split cabut. Macam lepas. Lepas je. Sekejap. Saya try. Hit panel ni ada 2
duduk atas dia pun boleh. Yang saya buat kan duduk atas kan? Cakap viewers tadi. So the cable will be neatly routed through and laid on the cupboard. Okay, kabel ni kita tak boleh install dia buat coil gulung macam tu. So kita kena pasal pusing macam tu. Kabel RF memang kita tak boleh gulung macam kabel elektrik. Got it. So kita kena pusing. Ini network analyzer. Nak test untuk check yang kita pasang kabel tu betul, tak ada masalah, dan check antena tu dalam limit dia ataupun tidak. Kalau luar daripada limit dia, itu yang akan boleh merosakkan radio dia. Which is why tadi, like you said, antena kena spec yang elok kan. Nak kena tune apa semua tu, kita tengok dari sini lah. Right. Okay, so kita buat. Okay, mari tengok ni. So kita dah tak dummy load dah. So result dia 1.1 lah. 1.1. So maksud kabel ni okey, tak ada masalah. Kita layout kabel macam ni, tak ada issue. Okay, sekarang cuba tengok result ni dengan kita buka. Kita buka dia punya dummy load nanti. Jatuh. Dia kalau close to 1 tu elok lah. 1 to 1 dia bawah 1.5. Tapi kalau dummy load dia dah tentu 1 to 1 lah. Okay, sekarang dia duduk 1 to 1 dapat line ni. Okay. Tunggu kita buat dia akan. Kita letak sini, so kita buka tengok result dia. Akan jadi tinggi line dia atas. Okay. Ini kan. So dia akan duduk bawah nanti. Kita tutup, cucuk je akan duduk bawah. Kita tengok meter tu. So result dia 1.1. Alright. So this is a good result. Okay. Result dia sekarang kita dah inspect daripada PTT ni, ke radio ni, bawa ke kabel sampai ke hujung konektor kabel tu. Okay. So situ dah okey dah. Tak ada masalah. Nanti kita akan check antena pula. Kita akan tukarkan dummy load tu dengan antena, baru kita akan nampak result dia macam mana. Alright. Antena. Okey. Good. Ngam. Ini belajar. Ini yang ngam. Macam tegak Tegak. Sini dah ngam. Sana. Ngam ni Ini dah ngam. Ke atas. Right. Buka macam orang biasa. Tak ada main jaga-jaga je. Okay. Okay. So within acceptable punya ni. Acceptable punya ni. Kalau kena macam ni, so maksudnya macam kita buka, kita akan jaga-jaga. So kalau orang lain buka, dia takkan pandang ni. So kita buka kasar tadi, umpamanya cuba ulang balik. Umpamalah kita, orang ni tak tahu pasal antena, dia buka kasar. Keadaan dia, okay, try. Buat, buka. Angkatlah laju. Laju, macam biasa. Lengkungan dia tu acceptable. Acceptable 1.0 di sini. Ngam. So paling tinggi dia 1.5. Atas ni Okay. 1.2. 1.5 adalah
lebih kurang 148 Okay. frekuensi. So dah range amateur dah. So paling bawah kita boleh pakai antena ni frekuensi 1.5. Okay, ni range dah daripada 141. So kalau komersial pakai 143, 142. So semua within limit. Bawah 1.5. Ngam impedance dia 49 ohm. 50 ohm lah. 49 ohm. So within the 144 within the specs lah. 145 tu 48.9 ohm. Ngam. Panggil atas ke atas. 9 Mike 2 Echo Delta Kilo portable. Okay Raja, terima kasih. 9 Whiskey 2 Zulu Uniform November. This is 9 Mike 2 Echo Delta Kilo portable Bandar Saujana Putra. Kita menggunakan pengulang 9 Mike 4 RLG repeater linking genting. So audio anda read adaptability 4. Audio agak jauh ke belakang sedikit. Ada punya hazy agak ke hadapan. Tapi boleh diterima dengan baik. Macam tu. So kita menggunakan pengulang genting. Lokasi portable kita di Bandar Saujana Putra. Handle operator sini AD Echo Delta Delta India Echo. Apa channel dia? Zulu uniform. Okey. Silakan 9 Whiskey 2 Zulu Uniform November. This is 9 Mike 2 Echo Delta Kilo. Over. Echo Delta Kilo, Kuala Lumpur, di sini 9 Whiskey 2 Zulu Uniform November. Pokok sana Kedah, Kedah. Pokok sana Kedah. saya Hanan Yusufen, bilang bagus. Jadi saya semuanya. Dan saya gunakan baca ulang dengan cerai apa main. Dia gunakan pengulang Gunung Jerai. Okey Raja, 9 Whiskey 2 Zulu Uniform November, 9 Mike 2 Echo Delta Kilo portable. Okey. Pokok Sena Kedah. Anda menggunakan pengulang Jerai. So kita tak pasti macam mana rakan-rakan di lokalan anda daripada Jerai sendiri terima anda macam mana. Tapi kami terima audio anda di pengulang genting Romeo 4 lah. Untuk informasi. So apa pun tak ada masalah. Kita masih lagi orang kata boleh berkomunikasi dengan agak baik antara Kuala Lumpur, Bandar Saujana Putra dan ke Pokok Sena Kedah. Macam tu. Kita pun baru set up saja ni. Baru set up mobile radio model TMD70W. So baru je set up kat kereta mobile kat kenderaan. Dan baru kita on. Kebetulan pula tengah anda memanggil. So kita try masuk lah sambil-sambil buat uji. Kalau bahasa Melayunya apa? Uji lari Kalau bahasa Inggeris testing. Testing. Bahasa Melayunya uji lari. Rasanya kot Test run. Test run Test run lah. Test run uji lari. Macam tu. Okey, jadi terima kasih short contact. Terima kasih juga senior report. Jadi for final 9 Whiskey 2 Zulu Uniform November. This is 9 Mike 2 Echo Delta Kilo. Kita clear dulu 73. Assalamualaikum. Ada kesempatan kita jumpa lagi. Bye bye.
Jadi okey, yang bunyi hash tu adalah datang daripada repeater, bukannya daripada sama ada daripada repeater tu sendiri ataupun daripada end user tu sendirilah. Tapi kalau dia terima tu agak cantik, audio dia tak macam ni, lagi clear lah. Ni bila dah jauh tu macam tu lah. Dia ada feedback ke tadi? Dia punya reception macam mana? Dia terima kita daripada T5. Okay. Dia terima kita baik. So pemancaran kita ke repeater tak ada masalah. Okay. Kita yang terima tu yang agak ada Romeo 4 tu. Dia skala tu dia ada scale kan. Skala 1 sampai 5. So kita boleh, kalau the best one 5 lah. Ni kita boleh bagi 4, 3 tu tu range audio. Jadi kalau tak faham langsung berarti 2 dia putus-putus nama balik 2 atau 1 lah suka boleh kopi ya. So this won't be the last time I'll be here because we're back for after sales service and more tuning. Alright. So okay Abang Edi. Okay. Terima kasih banyak Bang. Sama. Kan. Jumpa lagi. Lagi. Raja-raja turun lagi sini. Yes.